Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam It's punya channel. Untuk hari ini kita ingin review sedikit sebanyak berkenaan dengan Suka TV. Adakah Suka TV ini berbaloi untuk korang langgan pada tahun 2025? Sebabnya ramailah yang katakan kalau mau tengok live channel perlu langgan ini, langgan itu apa semua tu. Lepas tu bila tengok live bola, bila tengok yang ini pula ada yang lagging, ada yang tidak lagging, ada yang pandai-pandai lagging. Tiba-tiba waktu mau gol tu baru situ dia lagging, buffering pula. Nah, jadi dari sini ini adalah salah satu yang ingin aku bagi tahu. Salah satu Astro official apps daripada Astro sendiri, selain daripada korang gunakan Astro Go, dan korang juga ada pilihan kepada Suka TV untuk kita lihat kepada home entertainment, cerita Malaysia juga tengah trending juga, cerita-cerita Melayu, ada juga Kahar, Kaplah High Council dan sebagainya. Kebanyakan Astro Original, Astro bermacam-macam lagi yang dimasukkan di dalam Suka TV, termasuk Curang Tanpa Niat juga yang memang family aku tengah layan sekarang ni sampai aku terpaksa langgan Suka. Suka ataupun tidak suka, perlu dilanggan kerana mereka ingin tengok itu. Tapi dalam masa yang sama boleh tengok kepada sports juga, termasuk EPL, Premier League dan sebagainya. Dan yang paling terbaik ialah korang boleh tengok sampai tahap quality 1080p ataupun 4K. 4K tu masih lagi under development rasanya. Tapi yang paling best di sini, mari kita sama-sama terjah dan tengok apa yang disediakan oleh Suka ini sendiri. Yang kalau korang tengok daripada sini, dia ada sediakan contoh macam For You, Live TV, Free, Chinese, Malay, Korean, India, English. So yang free ni dia akan tunjukkan lah apa-apa yang free untuk korang tengok. Tetapi sekarang ni line tengah agak slow, jadi dia jadi macam begini pula. Okay, cuma Suka tu lah, Suka ni masalah dia operating system dia agak slow sedikit. Tetapi waktu buffering, waktu playing, contoh macam Premier League itu memang tiada masalah langsung. Jadi kebanyakan orang tanya jugalah, bang nak tengok Premier League tanpa lagging dekat mana bang? Okey, jawapannya satu saja, iaitu Suka TV. Kerana Suka ini merupakan official live streaming yang menyiarkan hak siar legal daripada Astro sendiri untuk orang tengok, termasuklah segala bowling pula, tenis, NBA dan sebagainya ada disediakan di sini. Termasuk orang boleh tengok secara live juga setiap yang disiarkan di sini, guys. Termasuk juga badminton. Ada yang tanya juga, badminton tengok di mana? Di sinilah tempat dia untuk tengok. Ni perlawanan badminton yang tengah berlangsung sekarang ni, Denmark Open, guys. Badminton World Federation. Seterusnya bukan itu saja, termasuklah Premier League yang dia sudah ada sport event highlights, termasuk juga perlawanan-perlawanan yang korang termiss juga, contoh waktu tu tengah malam gitu. Jadi korang boleh ulang siar balik untuk tengok Premier League di dalam Suka ini sendiri. Dan seterusnya banyak yang tanya juga, bagaimana dengan harga langganan? Okey, mari kita tengok tentang harga langganan Suka. Hilang, guys. Okey, mari kita tengok harga langganan untuk Suka. Untuk korang main 24 hours pass, korang akan dapat dalam nilai RM12.50. Seterusnya untuk sports and entertainment, 720 pixel resolution, iaitu screen 2, RM29.60. Manakala resolution 1080p, kalau korang guna Astro Go ataupun Astro Ultrabox itu, korang boleh main sehingga 4K 60fps. Tetapi pada Suka ini limited to resolution 1080p, dan dia boleh screen menggunakan TV box korang dan juga 3 serentak untuk main sekali, guys. Termasuklah juga ada TV stick plus 12 month premium untuk korang tengok. TV stick itu bernilai RM500 dan korang akan dapat 12 bulan langganan serta resolution 4K. Ini yang kejam sangat dorang ni, bila korang beli kepada Suka TV stick, korang akan dapat resolution sehingga 4K, guys.
4K. Kejam betul lah dorang ni. Dan ada juga kalau contoh korang ingin tengok kepada Astro First, korang boleh langgan in 48 hours just for the movie, for the sake of the movie. Tengok macam cerita kahar begini. Dan seterusnya juga ada juga limited offer. Kadang-kadang dia ada juga offer macam contoh kalau korang ingin tengok bola sahaja, korang boleh langgan dalam nilai sekian-sekian gitu. Jadi semua ni aku sudah sediakan di link di bawah untuk sebarang offer. Korang just tekan link tersebut, affiliate link tersebut untuk pergi kepada aku punya offer suka. Dan insyaAllah kemungkinan besar korang akan dapat offer-offer yang lebih menarik daripada yang di offer daripada website di sini guys. Kalau klik link itu korang akan dapat harga-harga yang terbaik di sana. Okey, itu saya pada aku tentang suka. Sekiranya korang suka ataupun tidak, korang boleh tekan link di bawah untuk tengok package-package yang korang suka.